Ramai yang bertanya dalam grup berapa modal nak buka car wash, macam mana nak dapatkan staff, berapa gaji nak bagi kepada staff. Modal car wash dia bukan setakat cukup untuk buka tapi cukup untuk bertahan. Kalau duit korang cukup untuk set up tapi tak boleh nak hidup dalam masa 2-3 bulan, dah macam orang tengah kalah judi, tak boleh juga. Gaji korang adalah turun pandang, faham kerja, jaga kualiti, faham dengan manusia. Bila sistem dah hidup, baru gaji mengikut kemampuan bisnes. Modal ni bergantung pada target korang. Nak layan cuci biasa, nak masuk detailing, atau separuh-separuh. Servis yang kau pilih tu yang menentukan modal korang. Modal aku starting itu 70k. Kalau dihimpunkan sekarang ni hampir 140k jugalah. Tapi sebab target aku memang nak semua jenis kenderaan yang masuk daripada harga 30k sehinggalah 500 juta. Dan semua jenis golongan B40 ke M40 itu target. Hebat memang tak ada lah. Tapi kalau pengalaman boleh je aku kongsikan. Nak bertanya boleh DM. Datang je ke Aloyan ni. Saya sentiasa ada. Nak dapatkan servis pun sama juga boleh datang. Setiap hari kita buka.